hari Jumaat yang lepas. Majlis ini diadakan bagi menghargai pencapaian pelajar dalam bidang akademik sepanjang tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puan Zulindawati binti Muhammad Jaiz, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Sains Alur Gajah. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Boleh saya tanyakan beberapa soalan? Boleh. Baiklah, bagi soalan yang pertama, boleh Puan kongsikan tujuan utama penganjuran Majlis Anugerah Gemilang Akademik ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih lah dan tahniah kepada TV PSS yang bersama-sama lah membuat liputan untuk Majlis Anugerah Gemilang Akademik bagi tahun sesi 2024-2025. Baik, sebagaimana yang kita tahu, tujuan kita ataupun pihak sekolah mengadakan majlis ini adalah untuk menghargai murid-murid yang telah pun mencapai ataupun memperoleh pencapaian yang cemerlang semasa peperiksaan akhir tahun bagi tingkatan 4 dan semasa ujian akhir sesi akademik. Jadi pihak sekolah sangat menghargailah pencapaian yang ditunjukkan oleh murid-murid, dan cara kita menghargai adalah kita dengan memberi penghargaan berbentuk sijil dan juga mungkin sedikit token lah untuk anak-anak. Jadi dan juga kita menghargai guru-guru yang telah membantu bersama-sama dengan anak-anak ini memberi ilmu sepanjang tahun 2024, sesi 2024-2025, dan guru-guru ini jugalah antara tulang belakang lah untuk anak-anak ini mencapai kejayaan. Baiklah, bagi soalan yang kedua, bagaimanakah pihak sekolah memastikan kejayaan akademik pelajar terus diperkukuh dari semasa ke semasa? Baik, di sekolah ini kita nak murid semua menguasai banyak perkara. Bukan sahaja dalam bidang akademik, bahkan dalam co-curriculum juga, dan juga baik dari segi sasiah. Baik, untuk akademik kita memang menggalakkan semua murid menumpukan seluruh perhatian mereka lah semasa proses PDP berlaku. Namun begitu, PDP ni bukan saja berlaku dalam bilik darjah, juga berlaku di luar bilik darjah. Jadi berlaku bilik darjah tu maksudnya murid-murid mungkin mereka akan mendapat lagi ilmu dengan cara pembacaan sendiri, mencari ilmu sendiri. Jadi di sekolah, di Saga ini, kita menggalakkan murid-murid meneroka bidang ilmu itu dengan pelbagai cara. Hasil pembacaan, buat perbincangan kumpulan, mungkin juga ada yang mencari maklumat dalam internet dan sebagainya lah. Jadi
kita nak semua, kita mahulah semua murid dapat melihat ilmu tu, mencari ilmu tu tidak terhad di dalam kelas saja, dan mereka boleh dapatkan ilmu di mana-mana saja melalui guru, dengan kawan-kawan, dan mungkin juga dengan hasil bacaan sendiri. Baiklah, bagi soalan yang terakhir, apakah harapan Puan kepada pelajar-pelajar yang menerima anugerah pada Jumaat yang lepas dan juga kepada semua pelajar yang lain? Okey, sebelum tu saya mengucapkanlah tahniah kepada semua yang mendapat anugerah lah pada Majlis Gemilang hari tu, majlis apresiasi Gemilang Akademik. Tetapi yang saya rasa bangga ialah semua murid menyahut cabaran yang diberikan oleh pihak sekolah. Terutama sekali tahniah kepada murid pioneer, seramai 80 orang telah berjaya menunjukkan kejayaan mendapat 5A. Manakala tingkatan 1 ada 16 orang yang mendapat 5A, dan tingkatan 4 masa itulah mendapat 10 orang mendapat 7A. Jadi cabaran ini sebenarnya disahut oleh semua murid. Jadi bagi mereka yang tidak dapat naik ke pentas lah pada hari kejadian tersebut, ada pada hari anugerah tersebut, cikgu percaya mereka mesti ada rasa selepas ini nak bersaing dengan yang lain. Jadi kita amat berharap sebagai kejayaan-kejayaan ini menjadi inspirasi lah kepada yang lain. Kalau semua dapat 5A untuk form tu, semua orang naik, kita bagi semua orang. Kalau ada 400, 300 orang kita akan beri hadiah. Okey, jadi jangan jadikan itu sebagai full stop untuk mereka. Teruskan kecemerlangan, dan mungkin kecemerlangan yang lebih lagi daripada apa yang mereka capai pada majlis tersebut. Terima kasih atas perkongsian Puan. Semoga sekolah kita terus melahirkan pelajar yang cemerlang dan berdaya saing. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Dan tahniah pada TVPSS yang cemerlang juga kerana membuat liputan untuk semua majlis sekolah setakat ini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Encik Syafian bin Ishaq, Pengetua Sekolah Menengah Sains Alur Gajah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami. Boleh saya tanyakan beberapa soalan? Boleh. Silakan. Soalan pertama, boleh Tuan kongsikan tujuan utama penganjuran Majlis Anugerah Gemilang Akademik tahun ini? Okey, terima kasih. Jadi Alhamdulillah tahun ini kita telah pun mengadakan Majlis Anugerah Gemilang Akademik yang juga kita sebut sebagai MEGA. Jadi tujuan utama majlis ni kita adakan adalah untuk memberi pengiktirafan kepada semua anak-anak yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam akademik. Begitu juga sebagai satu motivasi kepada anak-anak, dan juga sebagai satu galakan kepada anak-anak yang lain, murid yang lain untuk terus berusaha mencapai kejayaan dalam bidang akademik khususnya. Baiklah, bagi soalan kedua, bagaimanakah pihak sekolah memastikan kejayaan akademik pelajar terus diperkukuh dari semasa ke semasa? Okey, sebenarnya di peringkat sekolah kita telah pun kita mengadakan beberapa program perancangan untuk memastikan kualiti ataupun pencapaian anak-anak ini terus dijaga dengan baik. Okey, biasanya apabila kita mengadakan program berdasarkan kepada keputusan-keputusan ujian ataupun peperiksaan, maka tindakan-tindakan ataupun program-program sokongan, contohnya seperti kelas tambahan, yang mana kita ada program utama kita iaitu program SAGA, Smart Action Great Achievement, yang mana di dalamnya terkandung pelbagai aktiviti khususnya berkaitan dengan akademik. Itu antara cara bagaimana kita memastikan kualiti anak-anak dalam bidang akademik ini dapat terjaga dan dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. Baiklah, soalan yang terakhir,
Apakah harapan Puan kepada pelajar-pelajar yang menerima anugerah pada Jumaat yang lepas dan juga kepada semua pelajar yang lain? Okey, kepada semua murid-murid atau anak-anak yang menerima anugerah pada hari ini, saya ucapkan tahniah ya atas kejayaan anak-anak mencapai keputusan yang terbaik ataupun cemerlang dalam ujian ataupun sebarang pentaksiran yang kita laksanakan pada tahun lepas. Teruskan usaha, terus tingkatkan kecemerlangan, jangan sentiasa berpuas hati dengan apa yang ada pada hari ini ya. Kerana kita tidak tahu rezeki kita pada masa akan datang bagaimana selagi kita tidak berusaha, terus berusaha. Dan kepada semua anak-anak yang lain yang tidak menerima apa-apa anugerah pada hari ini, saya harapkan kepada semua anak-anak untuk terus berusaha ya. Pastikan untuk tahun masa yang akan datang, untuk program yang akan datang, pastikan anak-anak pula berada di atas pentas untuk menerima anugerah yang mana menunjukkan bahawa anak-anak telah berusaha dan anak-anak juga mampu untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik khususnya. Okay. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Semoga sekolah kita terus melahirkan pelajar yang cemerlang dan berdaya asing. Sebagai kesimpulan, Majlis Apresiasi Gemilang 2024 ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga satu inspirasi untuk pelajar lain agar terus berusaha mencapai kecemerlangan. Kami dari TVPSS akan terus membawakan perkembangan terkini mengenai aktiviti sekolah. Sekian sahaja laporan saya, Sarah Adelia untuk TVPSS Sagam. Assalamualaikum dan jumpa lagi.